Pembangunan semula bandar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Ia termasuk perlu mengekalkan elemen warisan sejarah, identiti komuniti setempat dan kelestarian alam sekitar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata banyak kawasan di Kuala Lumpur memiliki nilai sejarah tersendiri yang wajar dipelihara dan diraikan dalam setiap perancangan pembangunan semula. Kalau kita lihat kawasan Kuala Lumpur, memang ada komuniti-komuniti yang telah lama berada di sesuatu kawasan sebelum ia dibangunkan, dan saya harap di sini kita dapat meraihkan sejarah itu dengan menerapkan sama ada dalam reka bentuk ataupun pemilihan pokok-pokok. Dalam pada itu, beliau mencadangkan satu rang undang-undang pembaharuan semula bandar diwujudkan. Ia bagi memastikan pembangunan semula dijalankan secara sistematik, adil dan berlandaskan kerangka perundangan yang jelas.